Banyak yang fikir risiko paling besar simpan emas di rumah ialah kena curi atau perompak. Berdasarkan pengalaman saya boleh katakan punca paling utama emas itu hilang bukan sebab kena curi atau rompak, tapi lupa simpan di mana. Dan saya sendiri pun pernah hilang 1 dinar semasa saya pindah rumah. Jenuh saya cari, tak jumpa. Lepas tu dah rasa give up cari. Sampailah satu hari, masa saya tengah kemas-kemas rumah, rupanya 1 dinar saya yang saya cari selama ini tersimpan elok je dalam kotak. Nasihat saya, kalau nak simpan emas di rumah, sila pastikan yang pertama, simpan di satu tempat atau 2 tempat sahaja yang orang tak terfikir. Kedua, jangan bertukar-tukar tempat. Itu akan membuatkan kita lupa. Ketiga, jangan simpan dalam almari baju. Itu sasaran pertama bila rumah kena pecah atau dirompak. Keempat, beritahu kepada pasangan atau waris yang boleh dipercayai tentang di mana kita simpan emas itu. Kalau berlaku kematian, ahli waris tahu dekat mana nak ambil emas itu. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Bagi yang mula nak mendapat emas bersama The Public Gold, anda boleh klik ni di bio saya untuk daftar secara percuma. Atau hubungi saya, insya-Allah saya akan bantu guide sebaiknya.